Apa beza kasut original Vietnam dengan original Japan? Lagi-lagi untuk brand Mizuno. Ramai orang tahu yang kasut Mizuno ni berasal daripada Japan. Tapi ada juga buat dekat negara lain, contoh macam Vietnam. Dua-dua original, tapi apa beza dia? Dari segi kualiti, made in Japan ni diperbuat daripada kangaroo leather yang premium. Kalau yang Vietnam pula diperbuat daripada kangaroo leather yang standard. Tapi masih bagus. Untuk jahitan, Japan diguna jahitan tangan. Kalau dekat Vietnam guna mesin ataupun kad kilang. Dari segi selesa, made in Japan ni lagi lembut, mudah ngam dengan kaki. Kalau Vietnam ni kena pakai 2-3 kali baru ngam. Dari segi ketahanan, made in Japan lagi tahan lah. Cuma dari Vietnam ni pun masih okey. Cuma tidak premium macam Japan. Dari segi kotak, made in Japan ni biasa akan bagi kotak special. Biasa warna hitam lah. Made in Vietnam ni biasanya kotak biasa, warna coklat. Dan semestinya dari segi harga, made in Japan lagi mahal lah. Lebih kurang dalam 1000. Kalau Vietnam ni dalam 400 ke 800 pun dah dapat. Jadi korang lebih prefer yang mana? Made in Japan ke Vietnam? Dua-dua okey. Cuma Japan ni dia standard tinggi sikit. Nak jual balik pun ada harga. Macam aku sebelum ni aku pening nak ambil Monaki Danio ataupun Moriliatu. Jadi akhirnya aku ambil Monaki Danio. Aku cari yang made in Japan tak ada saiz. Jadi aku ambil lah made in Vietnam. Harga dalam 500. Aku tak pernah try Mizuno made in Japan ni. Korang yang pernah pakai tu cuba komen sikit. Macam mana? Ada beza ke? Daripada segi performance dia, cuba komen sikit. Mana tahu kan lepas ni kita cari Mizuno made in Japan pula. Apa pun, sukan untuk semua.